Wah, Uncle, cendol special satu? Okey, cendol special Ya. Okey, kita taruh dia punya barang apa-apa Boleh, barang. Uncle. Pertama kacang merah Kacang merah, guys. Ini cendol legend dekat Taman ASEAN. Siapa tak Yeah. kenal? Uncle Ganesan, cendol singgah sekejap. sekejap. Ada pulut Uncle Pulut. Yang specialnya dekat Uncle ni, kau nak tahu harga cendol special ni. Biasa orang jual RM10, RM9, RM8. Uncle punya berapa ringgit, Uncle? RM5 saja. RM5 saja, guys. Ni cendol special Oh, ada pulut, ada kacang Pulut. merah, ada jagung. Kacang merah, Lepas tu ada apa lagi, Uncle? cendol. Oh, cendol pun Uncle ni homemade sendiri tau. Buat sendiri. Semua cendol ni homemade. Uncle berniaga cendol Uncle daripada tahun bila? Cuba cerita sikit. Tahun Uncle. 90. Tahun 90 dulu Uncle pakai tu tarik punya kan? Basikal. Basikal dekat Alo Gajah, guys. Kalau gajah. Ini gula Melaka pekat-pekat Gula Melaka dia pun pekat, guys. Kau tengok. Bukan. Melaka. Ini tak olok-olok punya, guys. Okey, lepas tu ni apa ni, Uncle? Ini cendol dengan santan santan kelapa original Cendol ni hijau ni kita buat sendiri Oh my god. RM5 boleh tengok dia punya gemuk-gemuk, dia punya cendol gemuk-gemuk. Ni special cendol dah siap special. makan Dah siap. Mantap. Terima kasih, Uncle. Saya makan dulu. Uncle, ni kedai Uncle setiap hari apa buka? Tiap-tiap hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Isnin cuti. Jam berapa sampai jam berapa? Pukul 12 sampai pukul 5. Mantap. Okey, Uncle, saya makan dulu Makan dulu. Terima kasih. Silakan.